Hai, bila sebut HPV, Human Papillomavirus, kebanyakan orang akan rasa HPV itu masalah orang perempuan je kan. Sebab Human Papillomavirus ni kan adalah penyebab kepada kanser cervix. Sebenarnya salah. Kau salah. Sebab HPV ni adalah masalah orang lelaki juga. Kalau korang nak tahu, HPV ni dia cara jangkitan dia melalui hubungan seksual, sentuhan. So selagi mana kita ada sentuhan terhadap orang yang infectious, kau boleh juga kena. Maksudnya contoh kau lelaki, kau menjalinkan hubungan dengan orang yang ada HPV tersebut. So adalah risiko kau dapat juga. Tapi korang selalu sangat ambil enteng rasanya macam HPV ni orang perempuan je. So hari ni mak nak bagi tahu sebenarnya orang lelaki pun ada risiko untuk dapat HPV infection. Dan HPV infection ni kalau selahir bulan, kalau you all tak buat saringan, tak kesan awal, tak prevent dia, korang boleh dapat kanser depan, belakang, atas. Kita nak sebut ke mana nak sebut. Lagi kita takut adalah kalau dia menjangkiti kita, dia macam tak ada simptom, dia okey je. Tapi once kalau sistem imun kau tu suppress ataupun tiba-tiba kau sakit ke, dia baru akan mengamuk ataupun buatkan kita rasa sakit. Kebanyakan orang tak ada simptom pun sampailah jadi kanser. Malangnya pula kalau kau ada masalah-masalah yang mana contoh macam orang-orang yang ada kecenderungan untuk bila dia dapat jangkitan kan, maksudnya badan dia tak dapat nak lawan HPV tu dengan baik sebab dia ada mutation dekat genetik dia. Biasanya orang kalau dapat HPV tu setahun 2 tahun mungkin get rid sendiri. Badan kita ada immune system kan, badan kita akan get rid sendiri. Tapi kalau orang yang ada genetic issue, mungkin HPV yang ada dalam badan dia akan develop menjadi kanser sebab dia ada tumor suppressor gene, ataupun orang-orang golongan-golongan yang imun dia macam rendah. Contoh orang-orang yang HIV ataupun orang-orang yang makan ubat immunosuppressant, yang dia makan ubat yang boleh merendahkan kadar imun dia. Orang-orang macam ni pun kalau dia dapat jangkitan HPV tu dia susah sangat nak kawal sampai mungkin boleh menyebabkan kanser. Okey. Lepas tu orang-orang yang of course gaya hidup yang tak sihat lah. Okey, rasa tertampar lah cakap pasal gaya hidup tak sihat. Orang yang gaya-gaya hidup tak sihat lah, dia orang pun akan boleh bersiko sekiranya dijangkiti HPV tu akan develop jadi kanser. And then orang yang ada multiple sex partner, ini pun satu hal juga. Multiple sex partner ni maksudnya kau bertukar-tukar pasangan seksual kau. Jadi mungkin engkau sangat-sangat berisiko untuk terdedah kepada HPV ni. Okay. And then, I nak bagi tahu dia ada 100 lebih jin. Okay. Tapi yang paling bahaya ataupun yang paling berisiko adalah HPV jin 16 dan 18. Kalau lah malang nasib kau buat hubungan seksual dengan orang lain, and then orang tu ada jin 16 dan 18. Kalau kau terjangkit HPV 16, 18, kau sangat berisiko untuk develop kanser. Jadi macam apa kita nak buat sekarang ni? First, kita tak nak jadi polis moral. Suka hati kau lah kau nak buat apa. Tapi kalau kau kena lah pandai jaga diri kan. Cumanya I nak pesan kat sini, selalu buat seks yang selamat. Okay. And then nombor 2, selalu buat saringan secara berkala. Kalau orang perempuan, biasa kita dengar buat pap smear, betul tak? Buat pap smear dan juga buat HPV DNA. Tapi kalau lelaki macam mana? Okay, HPV ni kalau dijangkiti, kan setengah orang dia tak ada simptom tau. Setengah orang dia ada simptom. Kalau kau ada simptom, mungkin akan tumbuh ketuat, warts. Macam ketuat dekat area-area yang dijangkiti lah, sama ada dekat rectal ke, dekat penis ke, ataupun dekat area mulut ke, kan. Dia tak ada ubat yang spesifik malangnya sebab dia adalah virus, cuma dia punya formula samalah. Kalau semakin cepat kita dapat saring, cepat kita dapat detect, cepatlah kita bertindak. Tak adalah sampai jadi kanser tu baru kita nak bertindak. Even if kalau kau dah terkena kanser, tapi kalau masih lagi stage awal-awal stage tu, masih lagi banyak plenty of choices untuk kita buat rawatan. So kesimpulan yang nak mana bagi tahu kat sini adalah HPV bukan penyakit yang menjangkiti perempuan sahaja. Okey, HPV ni boleh menjangkiti semua golongan, lelaki ke perempuan tak kisah. Jadinya amalkan seks yang selamat, gaya hidup sihat, buat saringan secara berkala. Kalau apa-apa boleh jumpa doktor. Knowledge is power guys. Kalau korang tak nak membaca, mungkin korang tak tahu, mungkin korang jadi ignorant, dan akhirnya akan menjerumuskan kehidupan korang kepada HPV. Okay, so itu sahaja, semoga bermanfaat. Bye bye, Assalamualaikum.